Tulang patah ni tempoh untuk baik pulih sel tulang ni kan memang sangat lama. Macam mak saya pun untuk beberapa tahun yang kebelakang 10 tahun yang lepas dia pun mengalami tulang yang retak akibat jatuh daripada pokok. Memang ambil masa lama, tapi kita boleh pendekkan tempoh pembaikan tulang itu dengan mengambil nutrisi sokongan daripada luar macam suplemen tambahan lah yang beyond organic, selamat, yang disokong oleh saintis. Jika anda nak tahu, anda tonton video ni sampai habis. Minta tolonglah subscribe Vitamin Bell dan tekan butang like dan juga share kepada kenalan anda. Ada masalah tulang patah ataupun tulang retak, anda boleh komen dekat bawah ni. Suplemen yang perlu anda ambil adalah kalsium. Kalsium ni bukan kalsium yang dekat luar sana kan. Dia tak ada bersama dengan vitamin D. Tapi this one ada vitamin D dan juga magnesium, kalsium. Dia bersama-sama lah dalam satu tablet sahaja. Sebab bila ada komponen-komponen ni kan, lagi kalsium tu dapat diserap dengan sangat baik kepada tulang. Pernah dengar tak orang selalu cakap kurang kalsium ni kena minum susu, tapi sebenarnya tidak. Tulang kita ni dia memang cukup lengkap dengan komponen-komponen zinc, vitamin D, lepas tu ada magnesium. That's why kita bukan sekadar cukupkan kalsium semata-mata, kita kena cukupkan lagi komponen-komponen tu lah, supaya tulang kita ni pun nanti akan terbina, kuat dan juga sihat. Next time bila terjatuh sikit ke kan, tulang kita tak adalah patah ataupun retak. Suplemen yang kedua anda perlu ambil adalah protein. Protein ni dia bantu untuk tingkatkan fungsi sel tulang tu. Bila tulang patah kan, mulalah sel-sel tisu pun akan rosak. That's why nak kena ambil protein ni, dia bina semula tisu-tisu yang rosak tu, tisu tulang supaya sel tulang tu mudah terbentuk kan. That's why nak kena ambil protein. Tapi protein ni macam dekat makanan pun kita boleh dapat daging ke, ayam ke. Tapi yang tu memang bagus cuma kita nak kena top up kan dengan protein yang dari sumber suplemen. Sebab suplemen ni dia akan directly terus masuk. Ambil suplemen kan kita tak payah masak kan dalam suhu yang panas kan. Dalam suhu yang panas tu pun dia akan merosakkan zat ke zat, betul tak? Tapi dengan suplemen ni akan terus serap dekat tubuh badan kita, sel badan kita. That's why penyembuhan tulang patah dan juga tulang retak ni akan berlaku cepatlah penyembuhan dia. Jangan lupa amalkan protein dan juga yang tadi tu adalah kalsium, magnesium, vitamin D. Jika anda perlukan suplemen yang terbaik ini, anda dapatkan dengan Vitamin Bell 010-567-1157. Suplemen yang ketiga kan, faktor umur jugalah akan membuatkan proses penyembuhan tu menjadi lebih lama, drag lebih lama daripada biasa. Macam orang-orang tua kan, 50 tahun jatuh pokok, macam lagi jatuh motor lah, pergi surau kan. Orang-orang yang tua macam ni kan, dia punya penuaan sel tu berlaku sangat cepat dan dia punya kilang tenaga dekat dalam sel tu sangat rendah lah. That's why kita perlukan satu phytonutrient ni, nama dia resveratrol. Dia sangat tinggi antioksidan. Dia dapat tingkatkan lagi kilang tenaga kepada sel tu supaya penyembuhan patah tulang ni dapat berlaku dengan sangat-sangat pantas. Sebab resveratrol ni dia akan bertindak terus ke dalam sel DNA tulang tu tanpa melalui ke bahagian mana-mana lah. Dia akan terus je detect kepada masalah yang kita hadapi sekarang ni kan. So dengan ambil resveratrol ni kan, dia sangat tinggi antioksidan daripada buah anggur muscadine kan. Lagi dia akan baik pulih sel-sel tulang kita yang retak tu, dan dia akan perbarui sel tu dengan sel yang lebih kuat, yang lebih sihat lah. Jadi jika anda perlukan suplemen dan juga phytonutrient untuk baik pulih sel tulang yang patah dan juga sel tulang yang retak, anda boleh dapatkan dengan Vitamin Bell. Jangan lupa tekan butang subscribe dan komen video bawah ni. Jumpa lagi dengan video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.